843 parti ditahan. Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Kepada anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ni. Okey, baru-baru ni pada 6 Disember hari tu satu operasi secara besar-besaran telah dilakukan di kawasan Pasar Selayang dan sekitarnya lah. Okey. Operasi ini melibatkan beberapa agensi penguatkuasaan iaitu Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Imigresen, Polis, Angkatan Tentera, JPN, PBT dan beberapa agensi yang berkaitan menggempur kawasan Selayang ini. Okey. Operasi ini dilakukan kerana aduan daripada penduduk di mana keberadaan warga asing yang kurang menyenangkan. Okey, dalam operasi ini seramai 1116 individu telah pun diperiksa oleh agensi penguatkuasa. Okey, daripada 1116 individu yang diperiksa, seramai 843 parti telah pun ditahan. Okey, kenapa yang balance tu tak ada? Okey. Tangkapan adalah dibuat berdasarkan warga asing yang melakukan kesalahan pada masa serbuan itulah. Okey. So semasa serbuan dijalankan, terdapat warga asing cuba melarikan diri, cuba menyorok di sana dan sini tetapi gagal kerana mereka semua berjaya ditangkap. Okey. So dalam operasi ini terdapat juga beberapa warga negara yang ditangkap oleh pihak penguatkuasa. Antaranya adalah Myanmar, Bangladesh, Indonesia, India, Pakistan dan beberapa warga negara lain jugalah. Okey, kalau kita tengok kenyataan media di media sosial paling ramai yang ditangkap adalah warga negara Myanmar. Okey, dan mereka ni adalah berusia antara 21 hingga 53 tahun. Okey, so paling ramai adalah warga negara Myanmar. Okey, apa kesalahan yang mereka lakukan semasa tangkapan dibuat? Okey, semakan mendapati antara kesalahan yang dilakukan oleh mereka adalah di bawah peraturan 39B peraturan imigresen, iaitu salah guna pas. Iaitu mereka ada permit tetapi menyalahgunakan permit itu. Seterusnya adalah tinggal lebih masa di Malaysia atas pas yang dibenarkan, gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan ada juga yang menunjukkan kad yang tidak diiktiraf. Adalah beberapa jenis kad sekarang ni, pantang ejen atau mana-mana tunjuk kad, mereka ni terus daftar warga asing ni, mereka terlampau mudah percaya dengan kad-kad yang jual dekat luar sana lah. Okey. Apa aktiviti yang mereka lakukan adalah mereka ni menjalankan perniagaan di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi premis lain dan mengganggu laluan, mengganggu orang awam yang berada di sana. Jadi risikan telah dibuat dan satu operasi besar-besaran telah pun dilakukan. Okey, kesemua mereka ni telah pun dibawa ke depo imigresen untuk tindakan lanjut. Dan menurut kenyataan Menteri Besar Selangor yang turut hadir dalam operasi ini, mereka ni kemungkinan majikan akan datang untuk membuat pembebasan kerana yang mana kadang-kadang tak ada dokumen pengenalan diri ni, dokumen mereka ni disimpan oleh majikan supaya kadang-kadang ialah majikan simpan dokumen mereka dan mereka akan datanglah untuk membawa balik pekerja mereka. Okey, so kepada anda warga asing yang menjadi parti Malaysia, selagi program repatriasi migran ni ada, sila serah diri dan balik ke negara asal. Okey, so itu saja video saya hari ini dan jangan lupa untuk follow dan kongsi link video ini. Itu saja, terima kasih.